Harga emas makin mahal, so relevan lagi tak sebenarnya nak simpan emas ni? Untuk pengetahuan tuan-puan, harga emas mencatatkan harga paling tinggi RM701 beberapa hari lepas. Sejujurnya, ini bukanlah benda yang pelik sebab dari dulu sampai sekarang, trend harga emas memang akan sentiasa naik untuk jangka masa panjang. Sebagai seorang penyimpan emas, harga naik ni sebenarnya bukan masalah, tapi itu berita baik sebenarnya. Baru-baru ni, salah seorang penyimpan emas saya telah berjaya beli 4 keping 50 gram. Jumlah hampir RM120,000. Kenapa penyimpan emas saya berani buat keputusan tersebut walaupun tahu harga sedang naik? Sebabnya, dia faham dengan kejatuhan nilai ringgit. RM120,000 kalau simpanan dalam bank, nombor memang kekal. Tapi, nilai kuasa beli makin susut. Barang yang tuan-puan boleh beli dengan RM120 tahun lepas, tak boleh beli benda yang sama pada tahun ini. Situasi inilah yang kita panggil sebagai inflasi. Senyap-senyap, duit kena rompak. Solusinya adalah bekukan sebahagian simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas. Bila tuan-puan perlukan duit, sebenarnya boleh je untuk jual semula ataupun pajak. Ramai takut simpan emas sebab takut hilang, takut rompak, takut risiko. Tapi tak sedar, duit dalam akaun bank pun sebenarnya dirampas inflasi setiap hari. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas, tak perlu pun nak tunggu sampai ada RM120,000. Dengan Public Gold, tuan-puan boleh bermula serendah RM100 sahaja melalui akaun emas Gap. Jangan tunggu harga emas turun sebab yang selalu menunggu biasanya tak pernah mula. Tuan-puan boleh mulakan hari ini dengan isi saja beg biru ataupun komen nak di bawah untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.